Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anta ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna al-khata'. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutashabiha wa nattabi'ul hawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa min nufus salatan tus'iluna wa tumatti'una fi jami'i awqati wa turusi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi berkumpul pada hari ini, kohort yang ke-9 SPGQ, di mana pada hari ini kita ingin meraihkan bukan sahaja hari raya, tetapi perkara yang lebih utama adalah untuk meraihkan pelajar-pelajar yang akan graduate pun setelah takharuj daripada pembelajaran sijil pengajian guru-guru Al-Quran. Yang utama sekali yang dihormati tetamu kehormat kita pada hari ini, wakil daripada Kampung Glam, yang dihormati juga kawan-kawan nasyid daripada Sautul Rasul dan suara-suara yang wangi-wangi, insyaAllah lah. Okay? Dan begitu juga para asatizah, pelajar-pelajar. Dan sekarang juga walaupun dia ada kelas masih lagi ongoing di atas, Ustaz Hafiz sedang mengajar, okay, tapi Alhamdulillah, yang penting setiap yang dirancang tu insyaAllah berjalan dengan lancar lah. Begitu juga pertama sekali, yang kedua, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, dan pada majlis ini bisa graduation kam hari raya, dan satu majlis penuh dengan kegembiraan, kesyukuran dan juga insyaAllah keberkatan. Kita bukan saja meraihkan kejayaan para pelajar yang telah menamatkan pengajian, tetapi kita juga masih lagi berada dalam suasana Syawal. Tadi saya berbual dengan Cik Burhan cakapnya, Ustaz masih dalam raya. Saya katakan dah penat, dah 2 minggu. Dan minggu lepas saya tanya student-student yang daripada Indonesia, di mana saya mengajar mereka bahasa Arab. Saya tanya macam mana keadaan beraya di Indonesia. Mereka katakan setakat 3 hari saja. Hari yang keempat, hari yang kelima, sebab cuti panjang, diorang pergi holiday, pergi berkelah. Kan? Tapi kita masih lagi berjalan raya ni. Subhanallah. Ni bid'ah hasanah rasanya. Kan? Selagi Syawal masih ada, itulah seperti mana dalam lagu senario kan. Jadi yang penting insyaAllah kita mengingatkan silaturahim antara kita semua. Pada hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi saudara kita Alif, dia telah membaca surah Fatih ayat yang ke-27 hingga ke-34, di mana pelajar-pelajar SPGQ saya rasa tahu dengan ayat ini, di mana ayat ini kita dapatinya dalam kitab yang pertama, kitab Adab Hamilul Quran. Dan Allah menyebut dalam ayat itu tadi bagaimana hujan diturunkan lalu menghasilkan buah-buahan yang berbagai warna. Kemudian Allah sebut tentang gunung-gunung yang mempunyai warna-warna yang berbeza-beza. Dan Allah juga menyebut tentang manusia, haiwan dan ternakan yang berbeza-beza warna dan juga sifatnya. Dan semua ini adalah sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah disebutkan semua tanda-tanda tersebut, Allah membuat satu kesimpulan yang sangat besar, yang ayat dia berbunyi, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ayat ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahawasanya ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi ilmu yang sebenar akan membawa seseorang itu lebih mengenal Allah dan lebih takut kepadanya. Kemudian ayat yang seterusnya Allah menyebut tentang orang-orang
yatluna kitab Allah wa aqamus salat. Mereka yang membaca kitab Allah dan mendirikan solat. Allah menyebut mereka ini sebenarnya sedang melakukan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Dan akhirnya Allah menggambarkan balasan mereka apabila dimasukkan ke dalam syurga dan mereka berkata Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan daripada kami. Seolah-olah ayat ini menggambarkan perjalanan seorang yang menuntut ilmu. Bermula dengan melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Allah melalui ilmu, lalu amalkan ilmu melalui ibadah, dan akhirnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, apa yang menjadikan majlis ini pada hari ini lebih istimewa adalah kerana ramai daripada pelajar-pelajar di Bergerak merupakan pelajar dewasa. Ada yang datang ke kelas selepas bekerja. Ada yang membahagikan masa antara keluarga dan tanggungjawab. Ada yang hadir walaupun penat dan sibuk. Walaupun berada di rumah, mereka ikuti melalui Zoom. Tak dapat ikut Zoom, boleh dengar rakaman. Subhanallah, ini teknologi sekarang lah. Tapi namun mereka tetap datang, hadirkan diri kerana satu perkara yang sangat mulia, iaitu keinginan untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Setiap langkah ke kelas, setiap tangga yang dinaiki, kan? Kita naik ke Bergerak, dia bukan saja Bergerak tetapi dinamakan puncak Bergerak, gunung Bergerak. Pernah naik sampai tingkat 3. Tadi ada kawan tanya, dekat sini ada lift ke tak ada? Baru sekali datang. Okay. Jadi apa? Langkah-langkah ini untuk menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita meraihkan graduation. Tetapi dalam tradisi Islam, graduation bukan bermaksud amat menuntut ilmu. Ulama dahulu menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang itu dah jadi satu slogan lah kan, even in Singapore kan, sebab tu orang adakan WSQ kan. Jadi kita menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi ada juga mereka mengambil daripada hadis utlubul ilm minal mahdi ila lahdi, iaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi oleh itu, CD yang akan kita terima hari ini bukanlah penamat perjalanan ilmu, tetapi ia adalah permulaan kepada perjalanan ilmu yang lebih luas. Kalau dulu guru-guru saya selalu ingatkan, apabila kita graduate daripada satu marhalah kepada satu marhalah, maka diberikan peringatan bahawasanya kita cuma diberikan kunci untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu hari ini membuka pintu kepada ilmu yang lain. Pemahaman hari ini membuka jalan kepada kefahaman yang lebih mendalam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan kefahaman dalam agama. Maka tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang adalah apabila hatinya terus mencintai ilmu dan terus ingin belajar. Tak ada full stop lah. Daripada hadirin yang digairahkan, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya lah tinggalkan 3 pesanan. Pertama, jangan berhenti menuntut ilmu. Graduation hari ini bukan penamat perjalanan, tetapi permulaan kepada perjalanan ilmu yang lebih luas dan lebih mendalam.
Dan kita tahu bukan saja SPTQ, tetapi sekarang ni kita ada kelas diploma, dan bagi mereka yang mengikuti kelas diploma, nampaklah bahawasanya ada apa namanya perbezaan taraf, di mana mungkin dalam pembelajaran di diploma tu lebih mencabar. Kedua, jadikan ilmu sebagai amal. Dan ulama selalu mengingatkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabar. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Jadi ilmu yang kita pelajari hendaklah menjadikan kita lebih rapat, lebih dekat kepada Allah dan lebih baik akhlaknya. Subhanallah. Dengan amalan, kita ikuti junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ditanya, kan, macam mana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlaknya Al-Quran. Jadi lagi utama lagi dengan bergerak persatuan guru-guru Al-Quran, kan, dengan beramal, dengan ilmu dan akhlak, berakhlakkan berdasarkan Al-Quran, insyaAllah. Dan pesanan yang ketiga, iaitu jadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Walaupun kita ada yang dah berumah tangga, ada suami ataupun isteri, tapi jangan lupakanlah teman hidup kita bukan mereka sebenarnya, tetapi adalah Al-Quran. Yadluna kitab Allah. Dan itu mereka yang membaca kitab-kitab, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang yang sentiasa bersama Al-Quran sebenarnya sedang melakukan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi itulah, subhanallah, semoga kita dapat Syawal yang penuh keberkatan. Jika sepanjang perjalanan kita bersama terdapat kekurangan, kan, ataupun kesilapan, maklumlah Ustaz Fadli suka mencekik pelajar-pelajarnya lah, kan. Dan lagi kalau mereka tidak hafal dan sebagainya, maka mereka kita saling memaaf-maafkan. Okay, sebab itu kita tutup talimat ataupun katakan saya ini dengan apa namanya, semoga kita sentiasa bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Bukan saja bahasa Arab, bukan saja Al-Quran. Kalau dah daripada Iqra' tu kita dah khatam, kita baca Al-Quran, kita khatam, maka memperbaikilah bacaan kita. Kerana ruang ilmu itu bukan kecil, tetapi besar, kan? Dan siapa yang belum bermula, mulalah. Dan siapa yang dah bermula, rasalah nikmat dalam menuntut ilmu. Kerana apabila kita membaca dan kita belajar, sebenarnya kita dapat diri kita ni banyak lagi perkara yang kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab.